Pertama, kari laksa. Harga dia top 5 menu bestseller kita dekat Kopitiam sepanjang bulan Ramadan ini. Yang kelima, set Ramadan Cina Muslim 2026. Okay, yang set ni untuk 6 hingga 8 orang, dia ada ikan asam nyonya dan juga tangis. So, sesiapa nak rasa set ni, korang kena datang bulan Ramadan ni. Sebab lepas bulan Ramadan, kita dah tak jual dah. Yang keempat, kamyang ayam. So, kamyang ayam ni, resepi dia kita dah upload dekat TikTok. Punya ayam ada rasa daun kari dan juga udang kering. Yang ni dia pedas sikit, so untuk yang suka pedas memang boleh cuba ni. Yang tak suka pedas, kita tidak cadangkan menu ni. Harga dia RM10.5. Yang ketiga, Hokkien Mee. Hokkien Mee kita pakai mie yang tebal, mie kuning yang tebal punya, dan kita masak dengan kicap. Kita letak juga kita punya kulit ayam yang kita goreng sendiri, jadi aroma ni memang ada Chinese style punya aroma. Harga dia RM9.5. Yang kedua, char kway teow. Char kway teow kita style Cina yang kering punya, okey, bukan basah punya. Dia ada bau-bau wok hei, bau-bau hangit sikit. So untuk yang suka char kway teow kering, yang ni korang pasti suka. Harga dia RM9.50. Yang pertama, kari laksa. Kari laksa kita tak pakai serbuk kari. Kita pakai ingredient yang asli, termasuk bunga kantan. Harga dia RM10.50.